Dealer public good ni suka burukkan company emas lain. Seolah-olah macam public good sahaja yang terbaik. Ini dah tutup pintu rezeki orang lain. Menarik komen ni. Elok jangan burukkan bisnes lain. Promote je bisnes sendiri tanpa burukkan model bisnes orang lain. Not good. Okay, ini salah satu persepsi yang salah terhadap dealer public good. Kami sebagai dealer public good diajarkan untuk mengajar benda yang betul yang kami belajar daripada guru-guru kami dan juga pakar-pakar emas yang lain. Sebab apa yang kami nak cuba sampaikan adalah apa yang terbaik untuk orang ramai. Apa yang tak baik untuk orang ramai pun kami akan sampaikan. Contoh, skim cepat kaya bertopengkan emas inilah. Sebab itulah kalau perasan, kami tak sebut pun mana-mana company. Sebab masalahnya bukan pada company. Masalahnya ada pada skim yang ditawarkan itu menganiaya pelanggan. Mungkin tidak dalam masa terdekat, tapi dalam tempoh jangka masa panjang, eventually damage itu akan kena pada pelanggan juga. Sebab kalau nak dikatakan dealer public good ni suka hentam company lain, public good ramai lagi kompetitor yang lain. Contohnya macam KAB Gold, Meme Gold dan juga ada beberapa company emas yang lain, Tomeng ke, Pokok ke. Tapi kami tak hentam pun mereka. Sebab mereka memang menjual emas yang betul. Beli emas, dapat emas. Mereka tak ada masalah langsung dengan bisnes mereka. Dan produk mereka ini selari dengan prinsip asas emas itu. Jadi mereka ini tak ada masalah. 4-5 tahun lepas, guru-guru kami di public good banyak yang berkongsi tentang satu skim cepat kaya yang bertopengkan emas tanpa sebut nama company tersebut. Dan ramailah konsultan mereka yang menghentam semula dealer public good. Bukan setakat dealer saja, customer pun ramai yang hentam dealer public good sebab condemn skim ni. Selang 1 ke 2 tahun kemudian, company itu dah terkantai dan dah tersontot. Dan ramai yang rugi. 6 angka punya kerugian pun ada. Dan saya yakin ramai yang dah tahulah tentang company ni. Dan sekali lagi saya nak tegaskan, dealer public good tak hentam mana-mana company emas yang mempunyai legit business model. Yang kami hentam adalah skim-skim pelaburan cepat kaya yang bertopengkan emas ni. Sebelum saya habiskan video ni, ingat 3 prinsip paling asas ni bila kita membeli emas. Bila beli emas, pastikan emas fizikal. Beli emas, dapat emas. Kedua, emas tiada pendapatan. Tak kisahlah dalam bentuk sewaan ke, dalam bentuk dividen ke, dalam bentuk komisen pun. Dan yang ketiga adalah harga emas tak sentiasa naik. Dia ada turun naik dia. Ini paling basic dan paling selamat lah untuk anda sebagai seorang yang baru mula dalam simpanan emas. Follow saya untuk belajar lebih lanjut tentang ilmu emas.